Siapa yang suka makan sambal goreng Jawa, memang sekali je cubalah Kak Ai punya resepi ni. Tahu tempe ni kalau kita dah goreng, ya Allah, memang aku tak berhenti makan ya. Bahan-bahan tumis dia bawang merah, bawang putih, lengkuas dengan cili kering. Kita ada letak udang kering sikit. Okey, udang kering ni nanti kita tumbuk halus-halus. Uji tempe, lepas tu tahu, kentang. Yang ni kita potong-potong dulu tau. Yang ni semua kita nak kena goreng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng kentang dulu. Tempe goreng macam ni. Jangan sampai garing sangat lah. Macam biasa-biasa saja. Tahu goreng. Dua ni kena goreng dulu tau. Jangan rendam dulu. Ni biar kering. Lepas tu goreng. Masukkan dalam air. Bila dah goreng macam ni, masukkan dalam air. Nampak? Sama juga dengan tahu dia. Masuk. Bila dah goreng macam ni, rendamkan. Kacang panjang pun kita gorengkan sekejap. Siap. Tumiskan bawang. Bawang putih, bawang merah. Lengkuas. Tumis. Cili kering, tumis sikit. Yang ni santan, pati santan. Pati santan memang Kak Ai bekukan. Santan masukkan. Garam, tak perasa. Kelia asam Jawa. Jangan letak kicap sikit. Tahu tempe ni kalau kita dah goreng, ya Allah, memang aku tak berhenti makan ya. Tempe pula pakai tempe koji. Sedapnya tempe koji. Lemak. Masukkan semua kat dalam. Kentang jangan terlepas ni. Suhun dengan tahu tadi pun masukkan semua. Bagi dia serap semua. Bagi dia rata. Warna ni pucat ya. Kalau nak gelap sikit, tambah lagi kicap. Saya lupa nak letak udang kering. Tak apa, kita letak udang kering. Kemudian tak masak. Cimil dengan cili hijau. Lawa sikit lah. Ikutlah nak kering banyak mana. Kak Ai suka basah-basah sikit macam ni. Nanti kalau kita keringkan, dia lagi kering. Yang ni kita guna santan pati original. Nampak tak? Berminyak guys. Tolong cuba. Siapa yang suka makan sambal goreng Jawa, tolong cuba Kak Ai punya resepi ni. Cuba sekali saja dan rasa macam mana rasa dia. Kak Ai akan tulis resepi sambal goreng Jawa dekat bahagian komen. Lengkap selengkap-lengkapnya. Tengok ni sambal goreng Jawa dia. Ya Allah, sedapnya. Jangan tanya kenapa ada ikan steam ya. Lauk Kak Ai hari ni sambal goreng Jawa je. Sebab saya dah muak dah makan-makan ni. Ya Allah, yang ni kalau tak ada lauk lain pun tak apa tau. Siapa yang suka sangat memang kena cuba. Tengok. Sedap sangat-sangat. Ya Allah. Dia ada tahu, dia ada tempe, ada cili. Kacang panjang. Nak? Inarana. Nah. Baru 4 bulan goyang kaki dah. Nah, tak boleh. Budak ni tak lama lagi memang kuat makan lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni Inara. Nak masuk kentang? Nak, kau tengok.